Selamat malam kepada semua. Kita bertemu pada 25 hari bulan Julai 2026 untuk kita membincangkan perkembangan projek antologi yang sedang sama-sama kita usahakan. Jadi saya sudah hantar sedikit senarai apakah perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Jadi secara umumnya, saya ceritakan secara umum, kita memang sudah susun jadual. Setakat ni semuanya berjalan secara baik mengikut jadual. Promosi di media juga sedang kita lakukan, media sosial melalui WhatsApp, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Setakat ini jumlah cerpen yang saya sudah terima dan sudah saya edit adalah 15 buah cerpen, 15 buah cerpen, maksudnya ada 5 lagi cerpen. Dan kesemua 15 cerpen ini saya sudah edit dan saya sudah kirim balik kepada masing-masing penulis untuk disemak dan saya minta hantar balik kepada saya. Kalau ada sesiapa yang terlepas, tolong semak sebab saya akan andaikan itulah versi akhir yang saya sudah edit dan anda juga sudah semak dan sahkan. Dari segi jumlah jumlah wang yang terkumpul, setakat ni kita sudah ada RM3,800. Sasaran kita adalah RM4,000. Kemudian dari segi penyumbang yang memberikan sumbangan modal sosial, setakat ni ada 38 orang penyumbang. Nama-nama mereka kita akan masukkan dalam buku sebagai tanda penghargaan. Jika ada di kalangan anda yang menerima sumbangan daripada sumbangan atau tempahannya, pratempahan, tempahan awal, silalah berikan nama kepada saya supaya kita boleh paparkan di blog dan juga kita boleh masukkan senaraikan dalam buku. Tarikh akhir adalah 31 hari bulan Julai ini. Semuanya maklumat ini sudah ada di blog. Baik, jelasnya ada apa-apa pertanyaan tentang perkara asas ini? Tidak. Tak ada. Baik, kita pergi kepada di mana anda pula akan bercakap. Saya sudah bagi tahu bahawa kita mahu tahu apakah cerpen yang anda tulis. Tapi jangan dedah terlalu banyak lah ya. Secara ringkas, 15 Tajuk saat. boleh kan? Tajuk tak boleh kan? Tajuk nak sebut tajuk boleh lah. Ulang tak jadi masalah. Jadi saya akan panggil nama ikut urutan abjad. Anuradha, silakan Anuradha. Okey, baik. Setakat ni saya sudah menghantar 3 buah cerpen yang telah disemak dan juga saya pun telah semak semula cerpen-cerpen tersebut. Cerpen pertama Secubit Garam, Segenggam Kasih Sayang. Cerpen kedua berjudul Di Sebalik Senyuman dan cerpen ketiga berjudul Debaran Digital. So ada satu lagi cerpen yang masih dalam proses penulisan. Saya sudah ada idea tetapi masih belum siap lagi. Penulisan pun saya sudah mulakan penulisan cerpen tersebut dan akan dihantar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Terima kasih. Oh, tak ada dah cerita ya. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan kalau ikut urutan Malini dulu atau Mahindra? Bukan, Puan Kamala dulu. Silakan Puan Kamala. Kita nak dengar suara Puan Kamala. Video, audio tidak dipasang. Ya. Okey. Dan. Ya, silakan. Selamat petang dan salam sejahtera. Setakat ni saya hanya dapat menghantar 2 buah cerpen. Yang ketiga tu dah siap dah tapi anak saya dia kata dia belum semak lagi lah. Dalam proses mungkin dalam sehari 2 ni dia akan hantar. Saya tadi tu tak berapa clear. Jadi saya tak pasti sekarang saya kena bagi tahu tentang manuskrip ke? Ya, 2 cerpen yang sudah dibuat itu. Secara ringkas saja, secara ringkas. Jangan dedah cerita ya, secara ringkas saja. Okey. Cerpen pertama berjudul Sari-Sari Sutra. Temanya cuma memberitahu tentang benda atau barang di muka bumi ini akan usang ditelan zaman. Yeah. Jadi Sari-Sari Sutra itu sebagai simbolik lah. Cerpen kedua yang mana yang dah hantar tu Anak Emas. Anak Emas pula
dia menceritakan tentang keluarga kita, keluarga India, kadang-kala mengagungkan anak lelaki Ya. dan anak perempuan pula dia anak tirikan. Dengan harapan kata anak lelaki akan menjaga mereka semasa di usia tua. Kadang-kadang akan berlaku sebaliknya lah. Itu kedua-dua. Cerpen ketiga saya Sandiwara, dia belum dihantar ke sana lah. Nanti kami hantarkan. Ya. Baik, Itu okey. je. Jadi sebuah cerpen sudah siap. Satu lagi dalam proses. Baik, terima kasih Puan Kamala. Kita beralih kalau ikut urutan Mahendra dulu atau Malini dulu? Mahendra, silakan Mahendra. Okey, saya sudah kirimkan 4 buah cerpen, semua sudah dikirim dah. Satu bertajuk Samaya, ia berkenaan tentang futuristik. Sebuah lagi Susu Pokok Getah, ia mengenai sejarah migrasi kaum India ke Melaya pada tahun dulu. Kemudian cerpen ketiga Datuk Tak Kenal Saya, ada berunsur politik. Dan cerpen keempat Demi Rewati Kuti, kisah ibu dengan anak, kisah bagaimana seorang ibu membesarkan anak yang mengalami penyakit lah. Ini sajalah keempat cerpen saya. Baik. Okey, silakan Malini, cerpen anda. Salam sejahtera semua. Saya sedang mengusahakan 4 cerpen untuk antologi ini. 2 manuskrip atau 2 cerpen yang lengkap telah pun dikirimkan, dan 2 lagi cerpen masih dalam proses penulisan. Salah satu cerpen dalam antologi ini daripada saya iaitu salah satu cerpen yang bertajuk Sarika kini berada pada peringkat suntingan terakhir untuk memenuhi had patah perkataan. Itu sahaja daripada saya. Okey. Jadi Malini, jadi adakah kerana kurang jumlah perkataan atau terlebih? Terlebih. Terlebih jangan risau. Sebab yang had yang kita letak tu sebagai panduan saja. Kalau terlebih jangan risau. Ya, itu setakat panduan saja. Sebab takut kalau dah ringkaskan bahagian utama dalam cerpen akan hilang pula. Baik, cerpen saya ada 4 buah. Saya ambil juga dari satu yang sudah tersedia di portal kita, iaitu cerpen Kabus di Kampung Bengali. Sebenarnya memang saya tulis antologi ini, saya siarkan di blog kita, petikan cerpennya di situ. Ini berkenaan dengan identiti dalam sebuah keluarga yang kacukan Malayali kahwin dengan Telugu, bercakap bahasa Tamil. Kemudian cerpen kedua yang untuk ini, tapi saya hantar ke Cukaria juga. Saya tersiap bulan lalu kalau tak silap. Silanggui, cerpen itu adalah tentang sasaran negara kita, negara warga emas, itu memang disasarkan. Jadi saya ambil idea dari itu, menggambarkan apakah perkara-perkara yang mungkin akan berlaku. Kemudian cerpen lain, Nenek dan Wei Dalam, ini yang saya siarkan petikannya di blog saya. Kisah tentang nenek dengan bercerita kepada cucu-cucunya tentang roh, tentang hantu, kisah tradisi India. Dan cerpen yang keempat, Gol dan Buku, tajuknya pun sudah jelas menunjukkan dilema antara minat terhadap permainan bola sepak dan juga minat membaca buku. Ini juga ada petikan di blog itu, 4 buah cerpen saya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan setiap orang, memang kita tidak tetapkan tema, ya, masing-masing tulis mengikut apa yang diminati. Itu yang kita mahu supaya mempunyai kepelbagaian. Ya. Namun secara umum kita dapat perhatikan setakat ini 15 cerpen, kebanyakannya atau 14 cerpen setakat ini yang saya sudah baca adalah berlatarkan keluarga, masyarakat dan juga menggambarkan budaya kaum India. Bagus, kerana itu yang mahu kita tonjolkan. Baik. Ada apa-apa lagi kita nak tambah tentang cerpen-cerpen ini? Puan Kamala tidak ada masalah untuk menyiapkan cerpen. Idea banyak. Mikrofon. Okey.
idea tu banyak tapi cuma tak ada tukang nulis itu je. Tukang menaip ya. Nantilah mungkin moga-moga saya selain daripada 4 cerpen ni, saya dah siapkan ada 3 lagi belum disunting. Okey. Pasal ni tahun lepas saya janji dengan saudara Udaya kata akhir tahun lepas saya akan cuba menerbitkan antologi cerpen kan. Ya. Jadi masa tu dalam proses tu saya dah siap dah cerpen-cerpen tapi belum dapat disunting lagi lah. Ya. Ya. Tak apalah pelan-pelan ya. Yang cerpen keempat ini mungkin dalam beberapa minggu lagi saya akan hantar lah. Baik. Sebab untuk cerpen keempat memang ikut jadual adalah pada hujung bulan Ogos. Ada masa lagi, jangan risau. Ya. Sebenarnya saya dah siap, dah hampir siap lah. Ya. Di sini juga wajar ya kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada Puan Kamala kerana beliau tidak memberi alasan ya, walaupun ada kekurangan tetapi itu tidak dijadikan alasan, dan kita rakamkan juga terima kasih kepada Komandan yang membantu ibunya untuk menaip manuskrip cerpen, dan saya sentiasa berurusan dengan Komandan dalam bagi manuskrip beliau ya. Baik, kita teruskan kepada seterusnya. Ini sekadar peringatan, makluman tentang biodata dan juga foto. Biodata setiap orang saya sudah ambil dari antologi kita yang terdahulu iaitu dari Seruling Malam. Saya sudah tambah sedikit. Saya sudah hantar balik kepada masing-masing penulis dan saya minta supaya semak tambah sedikit menjadikan saya tak pasti berapa patah perkataan. Jadi di pihak saya sudah kirim, pastikan dihantar balik kepada saya. Kalau tidak saya akan anggap versi terakhir yang ada pada saya itulah versinya ya. Sudah diuruskan. Dan bagi foto pula masih ada masa lagi sehingga hujung bulan depan 31 Ogos digunakan foto yang original untuk digunakan dalam buku ni. Kita akan letakkan gambar-gambar pada kulit belakang, kulit warna dan foto hitam putih di dalam bersama dengan biodata. Baik, kita pergi kepada reka letak. Reka letak ni kita akan serah pada bulan September. Jadi bila saya lihat buku antologi kita yang terdahulu Seruling Malam, size font yang digunakan adalah 11 kecil, dan sebagai perbandingan kalau kita lihat buku Siapa Bunuh Veer Singh, size font yang digunakan adalah 12, ya, lebih besar. Jadi kita nak putuskan di sini, adakah kita mahu gunakan font 11 yang lebih kecil atau font 12 yang lebih besar. Mana satu yang sebab anda semua telah lihat kedua-dua buku ya, kecuali Puan Kamala kita faham. Yang lain telah melihat font mana yang anda rasa lebih selesa untuk membaca. 11 kot. Saya tengok. 11 dalam Seruling Malam. Mungkin boleh jimat muka surat mungkin. jimat muka surat. Malini? Saya pun bersetuju dengan Ya. Encik Mahendran. Saya pun bersetuju dengan Encik Mahendran. Saya rasa kita boleh gunakan font 11. size 11. Okey, Anuradha? Ya, boleh. Saya pun terima cadangan mereka font size 11. Okey, jadi kita setuju ya supaya kita gunakan size font 11. Maksudnya sama size fontnya dengan seperti dalam antologi Seruling Malam. Jadi dia bukannya 12 seperti dalam Siapa Bunuh Veer Singh. Jangan pula bila buku terbit kata kenapa macam ni ya. Kita alasan yang Mahendran bagi kita nak jimatkan kos. Nanti dah tua-tua nanti jangan berkadu tak boleh baca ya. Baik. Puan Kamala, ini untuk makluman Puan Kamala saja ya. Baik, kita teruskan kepada topik kelima ini berkaitan judul antologi. Tak perlu kita putuskan sekarang, cuma kita bincangkan secara umum saja. Kalau untuk antologi sebelum ini, kecuali yang pertama Wanakam, selepas itu apa yang kita buat ialah kita akan undi salah satu judul yang menarik. Kita undi, kita jadikan judul Langkaran Diri, Seruling Malam, Peluru Aksara, Busana Bahasa ya antaranya, Landasan Hidup. Jadi untuk yang kali ini saya fikir kita jangan buat cara itu ya. Anda juga boleh membantah kalau nak teruskan tradisi itu, cuba nyatakan, tapi kita fikirkan judul lain
yang bukan daripada judul salah satu cerpen untuk kita letakkan sebagai judul bagi antologi ini. Saya serahkan kepada Peter untuk bincang cara mana yang mahu kita gunakan. Kita pilih dulu, adakah kita nak pilih judul salah satu cerpen menjadi judul buku atau adakah kita mahu bincangkan judul lain, tajuk lain untuk dijadikan judul buku. Kita mulakan dengan yang senior, Puan Kamala. Ya, silakan. Saya rasa judul umum, iaitu kita tak ambil dari tajuk-tajuk lah. Judul umum tu lebih baik, tapi saya sendiri tak ada cadangan lagi lah. Jadi terpulang kepada penulis-penulis lain sama ada mereka bersetuju sebagai judul umum. Kalau tidak, mereka kalau nak pilih salah satu judul daripada cerpen di dalam antologi pun terpulanglah. Bagi saya tak ada masalah. Okey, jadi Puan menyokong judul umum ya. Mahindran, bagaimana Mahindran? Ya, sama juga, judul umum juga. Judul umum. Anuradha, bagaimana? Saya pun menyokong judul umum pada kali ini. Kalau Senang boleh semua judul tu kalau boleh judul tu menggambarkan kita berlima lah, ada berkaitan dengan perkataan lima ataupun dalam bahasa lain pun kita boleh ambil perkataan lima tu, lepas tu adalah judul tu berkaitan dengan lima. Ya. Sebab 5 orang penulis terlibat dalam antologi ini. Okey, 5 dalam Sanskrit panca. Okey, Malini, apa pandangan Malini? Judul umum. Judul umum. Okey, jadi nampaknya kita sebulat suara setuju dengan judul umum. Jadi bolehlah mula fikirkan ya, macam Anuradha sebut tadi, kita pilih jatuh judul yang boleh menggambarkan 5 orang penulis yang terlibat, dan kita ya, antaranya kita boleh fikirkan 5, menarik, angka 5. Kemudian juga aspek budaya kaum India, boleh fikirkan juga tentang apa-apa. Itu kita tak perlu fikirkan, tak perlu putuskan sekarang. Cuma yang kita dah putuskan, kita tak pilih salah satu tajuk cerpen menjadi judul buku. Kita semua setuju judul umum. Setiap orang bercadangkan apakah bentuk promosi yang masing-masing boleh buat. Setakat ni memang saya pun menggunakan media sosial sahajalah untuk mempromosikan antologi kita. Satu lagi saya cuba menghantar mesej secara peribadi kepada beberapa orang rakan. Itu yang saya lakukan sekarang ni. Dan saya rasa saya akan teruskan kerana ada lagi yang boleh memberikan sambutan. Okey, saya rasa kali ni saya rasa nak buat video lah. Dah hantar, kita sekarang hantar gambar saja kan, gambar macam poster. Kali ni rasa macam video saya sendiri bercakap lah. Walaupun mungkin buku belum ada di tangan lagi, kita mungkin boleh buat video lah. Video sambil meletakkan poster di tengah-tengah video tu lah. Poster yang macam kita dahulu atau poster baru. Video lah. Saya sendiri bercakap lah. Okay. Dan video ini dia tidak semestinya dalam bahasa Malaysia saja ya. Boleh buat dalam bahasa Inggeris, boleh buat dalam bahasa Tamil, tidak menjadi masalah. Kalau tahu bahasa Cina pun silakanlah. Apa-apa bahasa asalkan kita mempromosikannya. Puan Kamala, apa cara Puan akan minta komandan promosikan? Mikrofon komandan? Ya, itu saya tak pasti lagi, tapi saya dengar khabar kata TikTok tu lebih hebat daripada Facebook atau lain-lain. Jadi macam mana kalau kita secara berkumpulan kita terbitkan video ringkas gabungan ke-5 orang sebagai kita promosi diri sendiri lah ataupun cerpen-cerpen kita, tetapi video tu adalah gabungan ke-5 orang, macam mana? Ya, betul. Daripada personal kan. Mungkin yang tu lebih mungkin dia lebih berfaedah lah. Saya rasa kita boleh teruskan dengan menggunakan mempromosikan antologi kita dalam media sosial, sebab media sosial ni seperti instrumen yang sangat-sangat berguna untuk menyampaikan maklumat kepada
generasi, tak kisahlah Gen Z ke Gen apa ke. Dan saya bersetuju dengan idea yang diberikan dengan Puan Kamala, iaitu untuk menggunakan TikTok, dan juga idea yang dikemukakan oleh Cik Mahendran, iaitu sebab sekarang, buat masa sekarang kita sedang mempergiatkan untuk mempromosikan antologi kita menggunakan gambar. Mungkin selepas ini kita boleh menggunakan video, sebab zaman sekarang ni video lebih cepat menyampaikan maklumat kepada warga-warga netizen. Terima kasih kepada semua. Teruskan berkarya dan selamat malam. Malam. Selamat malam.